Mekar melati di atas peti, menjadi hiasan indah berseri. Naskah dinanti menyentuh hati, izinkan saya menyusun jari. Salam sejahtera dan salam pembacaan kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru pembimbing serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Nur Hasnindayati binti Muhammad Ujang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak terletak di Ceras, Kuala Lumpur. Kod sekolah WEA 0222. Pada hari ini, saya ingin membawa hadirin sekalian menyelami sebuah dunia yang penuh warna-warni emosi menerusi sebuah naskah hebat penulis tersohor Rehan Makhtar yang berjudul Dia Untuk Aku. Karya ini mengheret kita ke dalam konflik batin, watak utamanya diuji dengan rentetan peristiwa yang merobek emosi. Apa yang membuatkan saya kagum adalah keupayaan penulis menghidupkan watak-watak yang sangat manusiawi. Mereka tidak digambarkan sebagai insan yang sempurna, tetapi sebagai individu yang mempunyai parit luka masa lalu, namun tetap gigih mencari sinar bahagia. Melalui pembacaan ini, saya belajar bahawa setiap rasa sakit dan bahagia itu adalah rempah kehidupan yang mendewasakan kita. Dari sudut estetika, Rehan Makhtar menggunakan gaya bahasa yang puitis namun tetap realistik, menjadikan setiap dialog terasa sangat dekat di hati. Plotnya disusun dengan begitu kemas membuatkan saya sebagai pembaca sentiasa tertanya-tanya tentang percaturan takdir seterusnya. Namun, kekuatan sebenar novel ini terletak pada mesej moralnya yang mendalam tentang konsep reda. Dalam konsep reda, ia mengajar kita bahawa sekuat mana kita merancang, rancangan Tuhan itu jauh lebih indah walaupun kadangkala ia hadir dalam bentuk ujian yang memeritkan. Sebagai kesimpulan, Dia Untuk Aku adalah sebuah refleksi diri yang mengingatkan saya setiap yang berlaku pasti ada hikmah yang tersembunyi. Membaca novel ini meninggalkan kesan yang mendalam dalam sanubari saya untuk terus cekal menghadapi hari-hari mendatang. Sebagai seorang pelajar dan insan, seterusnya buku ini bukan sekadar untuk dibaca tetapi juga dirasai dan dihayati maknanya. Sekian, terima kasih.